Hello guys, what's up? Happy weekend everyone. Bersama dengan Ayu dan juga Han KB dalam Hot FM HMO Show. Wagwan guys, 97.6 setiap hari Sabtu pukul 9 malam kita akan memutarkan kepada anda lagu-lagu hip-hop selama 1 jam. Ya Zerhan. Hai. Dah nampak wis. Masuk balik studio Saya kat mana ni Awak bukan kat Kelantan? Bukan Bukan. Ni tengah kerja ni Tengah kerja. Guys, dia macam biasa, dia balas dendam, minggu balas dendam. Yes. Tapi kita tak mampulah sampai keluar negara. Kita pilih paling jauh. Saya memang sengaja ambil LPT lalu Terengganu dulu, Kuala Terengganu masuk Kelantan, memang sengaja. Memang suka sebab minggu lepas kita punya guest daripada Kelantan. Saya pergi ke sana. Awak pergi sana kenapa? Saya ingat dia orang nak live daripada sana. Saya nak buat liputan, tak jadi. Miskom. Inilah orang kata kan, biasalah kita cari-cari alasan ni. Untuk minggu ni Han balas lain pula. Okey, minggu ni Ayu bagi Han kerja pula Boleh so Ayu nak relax lah ni. Ayu chill-chill je. Memandangkan topik minggu ni adalah topik yang serius. Okey, apa tu? Sebab raya dah habis. Labor orang pun dah habis cuti Labor Day semua. So sekarang ni masa untuk kita bertanding dan menang Bertanding dan menang So kita itu cerita tu kita borak kejap-kejap lagi. So berkenaan dengan guest ni, kita bersama dengan B-Boy Sora, Beagle Reese, Yau dan juga Megan. What's up guys? Hello guys. Yo, what's up guys? Hello. Apa khabar semuanya? Baik, alhamdulillah sihat. So bila kita dah intro as B-Boy and Beagle, rata-rata semua dah tahu biar tentang teka. Break dance. Dia tak ada sampai bunyi break tu. Tak ada. Break Break dance. Okay. Yes. Minggu ni adalah topik kita nak borak lebih tentang liputan break dance punya industri. Biar saya recall balik. Ini adalah salah satu orang kata elemen dalam hip hop. Yes, elemen 1 2 3 4. Dia ada 4 elemen lain, ni adalah salah satu. So apa khabar korang? So baik. So baik. Sora so baik. So Abang Megat adalah mewakili daripada Jom Battle. Ya, betul. Sekali dengan Sora dan Riz sekali lah. By the way, kata kalau cakap pasal Riz ni, actually dia sekarang ni Beagle number 1 in Malaysia. Ya Allah. Yes. So mungkin kita boleh tanya sikit what's the update macam mana orang kata carta untuk menaiki sampai nombor 1 currently tu. What you been doing? I started breakdance since when I was 12. And I've been breaking for almost 3.5 years. Kalau dengar suara dia, tak sangka dia breakdance. Tak sangka. Han pun mungkin dah tahu kenapa dia tak reply Han tadi. Kenapa? Han cakap bahasa Melayu lah. Pada muka. Orang dah kata cakap English. Wah, international perempuan. Okay. Bro, tanya member dia sebelah. Kejap lagi aku tanya kau borak dengan aku. Jangan sidai aku macam ni. Please lah, malu ni. Okay guys, stay tune Hot FM. Masih kekal stesen radio nombor 1 di Malaysia. Ya, Zer dengarkan Hot FM 97.6, frekuensi kita dekat sekitar area Lembah Kelang. Dan malam ni berhip-hop bersama dengan Ayu dan juga Han KB dalam Hot FM HMO Show. Ya guys, setiap hari Sabtu pukul 9 malam kita akan memutarkan kepada anda lagu-lagu hip-hop selama 1 jam. Ya Zer, dan dekat studio malam ni lain sikit atmosferanya. Ya, kita nampak je tengah borak tapi kita juga sedang bergerak. Ya, segam. Saya dah tak boleh jadi rapper sekarang ni. Segam berberak dance. Berberak dance. Kita bersama dengan B-Boy Sora dan juga Beagle Reese. Dan juga Abang Megat. Ya Zer, what's up break dancer? Ada betul ke break dancer? Betul. Nasib baik betul Breakers. Maafkan saya. Breakers, poppers. Sama juga. Breaking Breaking. Saya main campur je lah. So mereka malam ni hadir ke konti untuk berborak tentang suatu competition. Okay. World Breaking Classic Asia. World. Dekat mana? Bukan yang pasti bukan Felda type anda lah. Kejap lagi kita nak tanya. Tapi itu semua itu yang saya cakap tentang bertanding dan menang tu. Okay. Dah dapat dah. Okay, dah dapat dah. But saya nak dengar suara Sora dululah. Dia daripada tadi diam. Sora, ada Sora? Hello. Hello. Hi, what's up? Ini Sora ke Riza? Lain macam. Sora dengan cerita bawa balik daripada Vietnam Betul. Buat apa kat sana bro? Saya jadi juri untuk World Breaking Classic Vietnam. So sebab kita akan mengadakan World Breaking Classic Asia Final di Kuala Lumpur, Times Square. So final dia Kuala Lumpur Malaysia akan menjadi tuan rumah. Betul, tahun ni jadi tuan rumah. Wow.
I ingatkan dia biasa-biasa, babe. Juri rupanya. Bukan. So kau dah dalam industri B-boy ni dah berapa lama, bro? Think almost 12 years. Wow, ada anak dah jenam dah. Wah, dah nak UPSR. Betul. Pencapaian tertinggi lah. Cerita sikit. Tembak pencapaian tertinggi. Menang apa, Hitori? Pencapaian tertinggi so far sebab last year saya travel pergi Europe 3 months. Wow. Daripada Oktober, November, December, and then saya menang World Power Move Series 2 vs 2. Power move tau. And then ada 2 lawan 2 yang macam kau masuk aku masuk. Kau masuk Okay. Oh, so awak pergi dengan siapa time tu? Sendiri. Yang 2 on 2 tu? Lawan itu World Breaking Classic. Okay, maaf nak cakap. Berapa ibu menang? USD kan? Saya bawa balik lah selama dekat Europe tu, bawa balik Malaysia I think almost 10,000. You nak pindah, I nak Euro? tukar. Tak lah, 30,000 ringgit. I nak tukar bidang. Wah, tapi sakit badan tau. B-boy sakit badan tak? Tak apa, okey, boleh. Sakit tak bro? B-boy ni? Mula-mula sakit lah, tapi bila kita tak buat rasa macam alamak, macam tak makan nasi sehari. Okay. So korang makan dengan hempas lah. Badan tengok tengah hempas tu. Nasi situ pelanting-pelanting ke? Okay, itu cerita daripada Sora. Yang kita ada Megat. Wakil daripada Jom Battle, brother. Yes. Jom Battle ni is actually a foundation untuk event breakdance ke macam mana, bro? Okay, memang ada banyak buat inisiatif untuk breakdancing. Dan of course untuk tahun ini is WBC Asia Final tu lah. So that's why yang tak lama lagi je akan berlangsung, which is 25 hari bulan ni. Bulan Mei. Okay. So boleh ramai-ramai pergi ke Berjaya Times Square. Dan boleh ramai-ramai tengoklah satu Asia nanti datang bertanding. Okay. Dan pemenangnya akan mewakili Asia di peringkat international. Okay, mantap. Peringkat dunia pula. Yes. Mantap. Kejap lagi nak tengok kriteria pula macam mana. Betul. Macam mana nak join tu dah tentu dah pernah bertanding sebelum ni kan? Salah satunya macam Sora sendiri pergi ke Vietnam tu untuk pilih pemenangnya lah. Okay. So yang pemenangnya tu datang ke Kuala Lumpur nanti. Pemenang Malaysia dah dapat? Kalau Malaysia kejap lagi kita tanya. Belum. Kerak. Saya nak masuk ni. Alright guys, stay tune Hot FM. Masih ke station. Mungkin kita buat kategori baru lah untuk Han. Sanggup tu. Dia potong sanggup untuk Han tu. Okay, terima kasih. Stay tune Hot FM. Masih ke station radio nombor 1 di Malaysia. Yazir mau turun aplikasi Audio Plus, download percuma di App Store ataupun Google Play Store. Dan weekend ni guys, lipat dengan Ayu dan juga Han KB dalam Hot FM HMO Show. Ya guys, 97.6 setiap hari Sabtu pukul 9 malam kita akan memutarkan kepada anda lagu-lagu hip-hop selama 1 jam. Yap. Dan dekat studio kali ni kita bawakan B-Boy Sora, Big Girl pula dah. Big Girl Riz dan juga Megat. Yes, breaky in the studio, yo. Hey guys. Yes. Mereka ada malam ni untuk berborak tentang World Breaking Classic Asia Final. Yo. Tadi kita dah borak sikit. Kita nak borak pula tentang Riz. Riz, what's up Riz? What's up? Bigger Riz, because tadi dengar intro dia sangat sekejap je. We've been knowing yang dia punya experience 2 years and a half, right? 3 years? Yes. Oh, I'm so sorry. Yeah. I just recap. Because you didn't correct telling us. So, we want to ask you about your highest achievement in Beagle. My highest achievement in breaking is I have represented Malaysia for WDSF breaking for Gold Series 3 times. 3 times? Yeah. Won how many times? Itu pencapaian tertinggi lah. Dia pernah bertanding. For me, WDSF is to get a higher ranking every time I go for WDSF competitions. So where is that you go challenge there? English terkutuk. Kita bahasa Melayu kan? Continue. WDSF competitions, like they have like one time they'll have it in China. One time they'll have it in like Vietnam. They will go to different countries for every competition. So upcoming next location dekat mana?
That one I'm not sure yet. Oh, not sure yet Okay, lah. will you be joining this World Breaking Classic Asia? Yes, of course. Okay. Just want to ask you lah kan. Usually kita akan rasa macam nervous, takut semua tu kan. Untuk you lah, because right now you punya rank is number 1 in Malaysia. You ada rasa that kind of pressure tak untuk nak compete in this kind of competition? And Yes, if you do sometimes. have, how do you overcome the feeling? I do get nervous, but like when I go to these big competitions, when I feel nervous, I try to like calm down myself because I take it as experience. Yeah. So I just do my best and see what I get. in the end. Ya, tak even kan kalau you guys tengok Riz kat luar, mungkin you guys macam Riz je pun. Bila dia dah breaking, kau memang terpatah-patah riung tau. Jangan terkejut kalau tiba kaki dia kat atas lah kan. Berpusing-pusing helikopter. Dia faham. I've been watching dia punya waktu dia compete dululah. Memang power lah. Macam mana Han? Cuba tunjuk. Tak boleh. Tak boleh. Korang boleh. pergi search sendiri. Tak boleh. Memang tak jadi. Tak jadi lah. Sebab kita nak borak tentang ni WBC ni sikit lah geng. Kejap lagi. Kejap gigi? Ya. Kejap gigi? Boleh? Ya, okay guys. Stay tuned. Hot FM masih kekal stesen radio nombor 1 di Malaysia. Hello guys, what's up? Siapa-siapa yang berada di Johor Bahru dengarkan Hot FM 90.1 dan malam ni bersama dengan Ayu dan juga Han KB dalam Hot FM HMO Show. Ya guys, macam biasa setiap hari Sabtu pukul 9 malam kita akan memutarkan kepada anda lagu-lagu hip hop selama 1 jam. Ya sir, yang mana guys? Kali ni kita bawakan dak-dak breakdance. Yes, The Breakers kita bersama dengan B-Boy Shora, Bigel, Riz dan juga Megai. Ya sir, first time Ayu nervous nak throw artis. Panjang sangat dia punya. Bigel Ya, mereka bersama kita malam ni untuk berborak tentang World Breaking Classic Asia Final. Yes. Yang akan berlangsung di Berjaya Times Square nanti. 25 Mei 2025. Cantik tu. Itu Yes. tarikh kahwin pun cantik tu. Wah, ini hint ke apa? Tak ada. Bukan Cakap je tak. Maksudnya boleh datang tengok tournament diorang juga. Ingatkan hint kahwin ni. Tak ada makna. Okey, Megat, mungkin kita boleh tanya sikit tentang kategori yang akan berlangsung pada 25 Mei tu nanti. Oh, Sora. Kategori Selaku yang akan juri. ada. Selaku juri ke contestant? Tak, saya selaku Organizer. part of the organizer. Okey, so mungkin boleh cerita sikit tentang kategori yang akan ada nanti pada World Breaking Classic Asia Final ni. Okey, untuk tahun ni sebab kita orang betul-betul nak highlightkan breaking tu. So memang kita orang buat full kategori breaking, which is the main is 6 versus 3. 6 versus 6, sorry. Okey. Macam mana 6 lawan 3? Tahun ni dia best. Sebab World Breaking Classic ni dia sebenarnya event 2 lawan 2, beregu paling besar di dunia. Just for this year dia special, dia buat crew battle sebab sempena diorang punya crew punya anniversary, which is dah 20 years. Okey. Dah 20 tahun. So that's why for this year dia buat special edition, dia buat crew. And then which is saya akan add up another 2 category, 1 versus 1 Beagle and 1 versus 1 breaking. So yang siapa yang tak ada team tu dia boleh fokus untuk solo. And of course kita khaskan for Beagle. Yes. Nak lawan dengan Riz kot. Okey, Syariah Compliance. Bigger. Before. Asyik. So okay, selaku Megat John Battle ni apa yang dia orang akan buat nanti sebenarnya dekat WBC ni? Okay, sebenarnya John Battle ni adalah dia actually pegang license untuk WBC ni dah for 2 years. Okay. Sebab peranan utama John Battle ni adalah untuk orang kata apa, support and also mengenengahkan local talent. So that's why John Battle actually reach out to competition di luar sana lah. So sebagai contoh WBC sendirilah. Sebab WBC adalah brand yang besar. Yep. So John Battle bawa ke Malaysia untuk nak bantu local talent ni sebab sebenarnya breakdance dah dikira sukan. Okey, betul. Dan in the future kita pun nak mengenengahkan lagi dan juga bawa more local talent di luar sana, ke luar sana, dan kita berharap badan-badan yang berkenaan boleh bagi support yang lebih banyak lah. Faham? Kepada industri breakdance ni sebab di luar sana memang besar. Dan local talent kita memang sangat-sangat banyak. Tak percaya tengoklah Riz sendiri umur berapa dah number 1. Okay. Sora sendiri dah wakil Malaysia. So
banyak lagi di luar sana. Cuma exposure tu mungkin tak cukup Ada ramai kawan-kawan you suka menari-nari TikTok tu semua. Itu bukan. Itu bukan. Tak sama. Itu JJ tu. Itu Velocity semua tu sama. Bukan. Itu starting dia. Itu rutin. Betul lah. Itu orang panggil koreograf rutin. Semua ingat. Faham. Itu baru tangan. Nanti dia akan sampai ke badan, sampai ke kaki. Tepuk kaki pula kan. Amboi kan. Dia boleh panggil Beagle Ayu lepas ni kan. Number 2 in Malaysia. Number 2 in Malaysia kau. Belakang Riz. Belakang sampai kita cocok. Kejap lagi kita nak tahu berapa banyak boleh menang harga ni prize. Semua benda mesti nak tahu prize mah. Ya, selagi tak ada duit tak ada jalannya. Takkan nak masuk kosong-kosong mah. Okay guys, stay di Hot FM, masih kekal stesen radio nombor 1 di Malaysia. Assalamualaikum guys, selamat berhujung minggu. Masih lagi bersama dengan Ayu dan juga Han KB dalam Hot FM HMO Show. Ya, setiap hari Sabtu pukul 9 malam kita akan memutarkan kepada anda lagu-lagu hip-hop selama 1 jam. Ya, Zer, dan ini salah satu elemen dalam hip-hop. Yes, kelas bermula kita bersama dengan B-Boy Sora, Beagle, Riz dan juga Megai. Jom benda wala. Ya, Zer, ini dia guys, breaky in the studio. Yes, Breakers berborak tentang WBC Asia Final yang akan berlangsung pada 25 Mei bertempat di Berjaya Times Square. Betul. Betul. Start pukul berapa? Okay, kita akan start apabila mall tu buka sendiri. Setelah 10 pagi sampai ke 9 malam. Okay. So, Cooperation hours Last year mall dah tutup, kita orang masih bergerak lagi. Oh, sebab dia buat di depan tu, di main lobby tu, betul kan? Hmm. Sebab saya ingat dulu ada basketball lah, pertandingan di sana. Di sana memang dia support benda-benda street ni. Bagus, shout out to Berjaya Times Square. I love Berjaya Times Square. I love it. Tinggi sangat. Cari baju, buat rambut, bawa kuku, semua kat Berjaya Times Square. Tapi kita nak borak tentang ni lah. Yang dia orang nak menari ni lah. Buat kuku tu nanti korang jalan-jalan kat sana. So kita dah pun tahu yang akan ada crew punya kategori 6 versus 6, and then kita ada 1 versus 1, and also untuk Beagle. Betul. Berapa menang? Okay. Money. Anggaran dia, orang kata main event dia. Sebab Asia Final kan. 2 tahun kita buat just local. Dan kita hantar kita punya local pemenang pergi ke Taiwan. Mostly Taiwan selalu jadi tuan rumah untuk Asia Final. Nice. Selama 2 tahun kita mendapat orang kata yang best, orang kata best feeling competition, best qualification. Best qualification. That's why kita dapat licensing untuk organize the Asia Final tahun ni, tahun ketiga. And then untuk total cost price dia, lagi-lagi crew battle which is 6 on 6. Cost dia around 20,000. Okay. 20,000. Money. Dan kita akan hantar pemenang dia straight ke Holland. Okay. Eindhoven untuk World Final. Nak main? Nak ikut? Nak join? Time tu tengah winter. Saya nak pergi tu boleh. Saya kena tahu season. Winter tu lambat lagi. Dalam tu dia tengah summer. Tengah panas-panas. Sama dengan KL. Sama tak payah pergi lah. So kalau korang macam mana dia orang nak join ni semua, nanti kena hantar any video ke? Okay, untuk Asia Final ni setiap negara diorang dah buat diorang punya qualification. Okay. And then diorang akan hantar pemenang ke Malaysia. And then untuk saya, sebab saya nak orang kata nak lebih ramai penyertaan lagi, saya buat open qualification pada hari berkenaan. Pada certain time. So diorang akan audition untuk merebutkan tempat untuk ke best 16. Wah, so program ni daripada pagi sampai malam nanti lah. Betul. Dia macam ni lah. Program kalau macam biasa-biasa kita tengok nyanyian. Ini yang memang untuk cari breaker. Breaker memang all day. So kejap lagi kita boleh tahu macam mana nak join tu. Betul. First thing first, kena datang Berjaya Times Square. Kena on time lah. Tapi tak boleh buat kuku lah. Kena pergi sini lah. Kena berjaya datang lu. Jangan gagal Times Square. Okay guys, stay di Hot FM, masih kekal stesen radio nombor 1 di Malaysia. Halo guys, what's up? Masih lagi kekal hangat bersama dengan Ayu dan juga Han KB dalam Hot FM HMO Show. Ya guys, setiap hari Sabtu pukul 9 malam kita akan memutarkan kepada anda lagu-lagu hip-hop selama 1 jam. Ya Zer, dan untuk malam ni dekat studio kita bersama dengan B-Boy Sora, Beagle, Riz dan juga Megai.
Sasa nak sebut bigger. Sangat susah. Dia memang tongue twister lah. Memang elemen rap juga. Yes, Mereka bersama kita malam ni untuk berborak tentang World Breaking Classic Asia Final yang akan diadakan di Berjaya Times Square 25 Mei 2025 pukul 10 pagi. Waktu mall buka. Kita tengok mall tu buka kau apa? Setuju. Di main lobby tu sendiri, betul tak kan? Yang sebesar-besar tu. Betul. Yes. So kita pun dah tahu kategori berapa menang semua. So kepada yang interested, diorang berminat nak join and diorang nak tahu lebih lanjut lagi, mungkin korang boleh cerita and bagi tahu dekat mana diorang nak cari korang ni. Okey, pertama sekali boleh pergi ke, yang paling penting sekali pergi ke laman Instagram Jom Battle, which is jombattle.my. Jombattle.my. Yes, jombattle.my. Okay, so pergi sana, kat sana ada semua information yang diperlukan lah. Dan kalau nak tahu lebih lanjut mungkin boleh text ataupun boleh DM lah. So that nanti adalah admin akan boleh bantu. Faham. So kalau nak join competition tu pun boleh menyertai melalui sana juga ke? Okey, sebab seperti yang Sora cakap tadi, akan ada qualification dan sebagainya. Tapi kalau nak tanya, mungkin mesti akan ada soalan punya. Kasut ke apa semua tu. Silalah. Kasut pun kena pakai ikut kriteria Bawa tikar sendiri ke apa-apalah. Takut nak dance tu kata kan tak rata, nak kena ada tikar. Mesti kena tengok seluar tak boleh skinny. Tak boleh skinny, tak boleh. Dia orang select. Tak boleh, nak kena baggy. Tengok kita orang select sikit Okay. So bro, mungkin boleh menyahut ataupun sahut orang-orang menyeru Menyerulah kepada orang luar sana ni, kepada nak join competition ni on 25 or maybe datang je. Okay, so guys, 2 tahun kita dah buat just Malaysia qualification nak hantar ke Asia Final. And then tahun ni, and then lagi satu WBC Special Edition tahun ni. Years pula. So korang kena datang sendiri untuk tengok apa yang specialnya. And then kita jadi tuan rumah lagi Malaysia jadi Asian punya tuan rumah. And for this competition pun Asia Final jadi tuan rumah lagi. That's the special thing about it. And then kita ada juri-juri orang kata yang world number 1 ranking. Dia akan showcase, mesti dia orang belanja sikit punya kan. And especially for the Beagle battle sangat jarang di Malaysia. Which is semua Beagle around Asia atau daripada luar negara mana-mana sekalipun diorang akan datang turun. Even kita akan support kita punya best Beagle number 1, Beagle Riz. Kita nak support Riz, let's get it. So number 2 is Ayu Beagle. So to Beagle Riz, maybe you can share or maybe inspired to the people or for those yang nak try jadi breaker juga, and maybe dia lack of confidence ke, how to be like you. To the young generation, my advice to them is to keep going, never give up, work hard, but also work smart. Nampak? Kalau benda tu competition tu biasa-biasa, tak payah lebih-lebih. Kau naik sikit-sikit je. Pakai otak dia cakap. Tapi for those lah yang nak, macam orang kata first step lah, baby step, nak masuk dalam this kind of industry kan, break dance kan, mana nak pergi tu? Adakah diorang nak kena join studio tarian ke, ataupun terus cari community yang menari-nari ni ke, macam mana? Follow Jom Battle lah. Okey lah. Follow Jom Battle. Dia dah battle. Senang. Habis cerita. Maaf cakap, sekarang saya Jom Battle. Nombor 2 Indonesia. Jom lawan, Jom Battle. Dah senang guys. Itu je. Itu. Sebab dia orang ni antara komuniti yang terkuat Jom Battle ni. Sekarang ni awak organizer Jom Battle pula? Saya ni orang kata kroni lah. Okey. Dia nanti senang, datang nanti on event day. And then boleh jumpa mana-mana local breakers. Boleh exchange contact dengan dia orang. Senang cerita buat kabel lah. Buat kabel. Sebab dia orang mostly dia orang ada tempat tinggal yang berdekatan, so dia orang join together and beriadah sama-sama malam praktis, betul kan? Betul. Saya tak bohong. Okay, alright. Alright guys, kalau nak tahu on 25 ni jangan lupa untuk hadir lah. 25 of May, Berjaya Times Square, World Breaking Classic Asia Final. Ya, pukul 10 pagi tau. Datang je terus kat mall tu. Alright. Kita wrap it up. Kita jumpa lagi. Thank you guys. Good luck. Kita jumpa di sana nanti. Kepada korang semua, jangan lupa untuk terus follow hmo.tv untuk mengikuti perkembangan tentang hip hop. Dan jangan lupa untuk terus follow saya TX HNISN atau dibaca sebagai Tahanan. Ya, Zar. Dan juga boleh follow Ayu dekat Instagram ayu.hotfm. Dan juga Hot FM 976 untuk konten-konten yang lebih panas dan berapi. Aduh, mana-mana
Pandai tukang bola. Pandai. Stay di Hot FM, masih di kelas station radio nombor 1 di Malaysia.